Syazwani, saya baru kehilangan ayah. Jadi dah dapat bahagian faraid. Saya Saya tahu bahagian saya sebagai seorang anak lelaki dapat 7/8. Dan bahagian ibu saya dapat 1/8. Sebab ada anak, jadi saya tahu bahagian ibu saya 1/8. Tapi boleh ke saya nak bagi semua bahagian saya kepada ibu saya. Yalah, sebab saya pun dah ada kedudukan lah. Saya pun dah ada rezeki saya sendiri. Saya dah ada pekerjaan sendiri. Tapi ibu saya tak bekerja. Ibu saya suri rumah. Jadi dia memerlukan keuangan itu berbanding dengan saya. Termasuk juga rumah yang ayah tinggalkan tu saya tak nak ambil pun. Saya just bagi kat ibu saja. Saya pun tak ada nak buat apa sebab saya memang duduk kat KL. Jadi boleh ke macam tu, Syazwani? Jawapannya boleh. Di dalam Islam, kita tahu bahagian kita 7/8 sebab anak lelaki dapat asobah sebab ibu tadi dapat 1/8 daripada surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu sebagai seorang isteri kepada si mati dapat 1/8. Jadi bakinya asobah itu dapat kepada anak lelaki itu. Jadi dia nak lepaskan hak dia, boleh sahaja nak lepaskan hak dia sebab dia memang dah tahu bahagian dia. Dan untuk rumah itu pun terpulang pada dia. Kalau dia nak lepaskan kepada ibu dia, itu alhamdulillah, itu rezeki kepada ibu dia. Sebab dia tahu dia bahagian dia, dan dia memang nak lepaskan. Ustaz saya ada cakap, dia dapat pahala sebab dia memang tahu bahagian dia dan dia nak lepaskan bahagian faraid kepada ibu dia. Dan yang kedua adalah dia dapat pahala sebab dia mengeratkan silaturahim dengan ibu dia. Sebab ibunya mestilah lagi sayang pada dia. Mestilah anak seorang mestilah ibu dia sayang. Tapi apabila dia melepaskan hak itu, maka itu mengeratkan silaturahim. Mesti ada yang tanya juga, lah nanti kalau ibu kahwin lain, macam mana? Tak apalah, kalau ibu kahwin lain itu adalah jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tertulis tentang ajal, tentang rezeki, tentang amalan kita, tentang pengakhiran kita, sama ada bahagia ataupun celaka. Saya share kepada tuan-tuan dan puan-puan ni sebab saya baru sedang tengok buku ni. Jadi saya share, memang 4 perkara itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya baca sikit Boleh saya baca. Dia dalam hadis yang keempat diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Dalam hadis yang lain ada menerangkan bahawa air mani telah bertempat dalam rahim. Maka malaikat terus mengambil tapak tangannya seraya berkata, "Hai Tuhan, adakah hendak dijadikan kejadian ini atau tidak?" Apabila Tuhan menjawab, tidak dijadikan, maka air mani itu dicampak ke dalam rahim, berdarah dan tidak bernyawa. Maknanya perempuan itu datang haid. Okey, tetapi kalau Tuhan menjawab, jadikanlah, maka malaikat itu berkata, adakah dia lelaki atau perempuan? Berbahagiakah orangnya atau celaka? Bagaimana rezekinya? Berapakah lama usianya? Dan di bumi manakah tempat kematiannya? Setelah itu Tuhan menjawab, pergilah kepada Ummul Al-Kitab, Luh Mahfuz, segala-galanya itu ada di sana. Kemudian malaikat pun pergi ke tempat tersebut lalu menyalin apa yang ada di situ sehingga kepada sifat-sifat yang kecil semuanya ada berlaku. Saya baca dalam buku ni, muka surat 130. Ni bukan hadis yang utama, hadis yang utama, hadis yang keempat ni saya baca
dekat penerangan dia, muka surat 130. Dia memberi jiwa, kepada kita. Okey, untuk hari ini takat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf